Setiap daripada kita ni ada cerita yang berbeza, ada kisah yang berlainan. Pak Long ada kisah hidup Pak Long diuji oleh Allah macam-macam. Sebab tu kalau kita panggil semua ni, kita dengar cerita seorang-seorang, kita kadang-kadang duk rasa kita ni teruk dah. Tapi Allah Ta'ala uji mereka lagi teruk pada kita. Saya pernah cerita dah, tapi Pak Long lupa. Cerita balik mampuih lagu ni. Duk kira ulang ni mampuih. Tak ulang, tak ingat. Sagi ulang, dia kata ustaz ni bukan ada model dah. Haram sungguh nak buat macam mana Pak Long. Dia nak bagi cerita ni faham. Mau tak ulang, dia tak faham, dia tak ingat. Boleh ulang kalau nak. Saya bisa cerita dah, tapi kalau cerita ni mungkin Pak Long ingat, mungkin tak ingat. Tapi duk berat lagu tak ingat. Kisah seorang ulama yang mendengar masalah umat. Ada satu orang tok guru ni, ulama ni, dia ni menjadi tempat umat duk main meluahkan masalah, menceritakan masalah. Satu hari ada orang ni dia main cerita masalah. Setiap orang yang main cerita masalah dekat ulama ni, tuan guru ni abang mudah ya. Dia abang lagu mana? Dia kata, nampak tak tabung depan tu? Tu lagu tabung tu, nampak tak? Nampak. Tapi beza, tabung tu kena buh duit, bukan buh masalah. Hak tabung tok guru ni, dia kata nampak tak tabung tu? Hang ada masalah kan? Hang tulis, ambil bubuh dalam tabung tu. InsyaAllah masalah hang selesai. Ajaib. Hei, ada masalah tulis bibuh dalam tabung selesai. Ajaib. Pelik. Tak percaya. Bibuh. Dia pun tulis. Tulis dia bibuh. Tok guru tu kata minggu depan mai. Settle. Selesai masalah hang. Hei, ajaib. Tapi dah tok guru abang. Lepas percaya. Tabung ni tabung hikmat ni. Mai orang lain pula. Ada masalah. Tulis. Bibuh dalam tabung tu. Selesai. Ajaib. Minggu depan mai. Selesai masalah. Minggu depan dia mai sungguh. Orang yang pernah tulis atas kertas masalah mereka dan kertas tu dimasukkan dalam tabung tu, bila tok guru tu kata minggu depan mai, semua mereka mai. Bila mai, tok guru tu kata, ambil kertas mana yang hamba suka baca masalah. Kalau rasa masalah tu ringan, ambillah masalah tu ke hamba. Mereka pun cabut baca hak orang. Hei, teruk masalah dia ni. Ambil pula nombor 2. Baca, teruk. Lah kali Pak Long, dia cari masalah dia balik, kertas dia balik. Dia baca, hak ni ringan sikit. Semua yang tulis kali ambil kertas sendiri. Sebab apa? Sebab dia duk baca masalah orang lagi teruk pada dia. Apa yang tok guru tu kata? Allah Ta'ala bagi ujian kepada kamu sesuai dengan kemampuan yang kamu mampu menanggungnya. Kita ni duk ingat masalah kita berat dah. Apa masalah Pak Long? Masalah saya Ustaz satu lah. Apa dia masalah Pak Long? Masalah saya ni Ustaz anak-anak saya lah. Awak anak Pak Long. Depa ni Ustaz tak apa nak bagi duit kat saya. Tapi mereka sayang tak kat Pak Long? Memang sayang lah. Tiap-tiap minggu balik duk makan apa. Memang sayang. Pak Long cuba tengok pula kawan Pak Long tu. Anak dia tiap-tiap bulan bagi duit kat dia. Tapi tak pernah balik. Mai beraya pun tak pernah balik. Jangan kata balik cuti, mai balik kampung. Raya pun tak pernah balik. Pak Long nak ambil masalah dia ke? Pak Long nak hadap masalah Pak Long. Dia dapat duit tapi anak-anak tak balik. Pak Long tak dapat duit tapi anak-anak aja balik. Pak Long nak mana? Saya jadi hak saya lah. Pak Long tengok saya, Pak Long kata syok jadi ustaz no. Saya tengok Pak Long syok jadi Pak Long. Mana teruk Pak Long dengan saya? Pak Long. Cerita malam ni, Pak Long dengan saya mana teruk? Saya lah teruk, mai jauh. Kilik kitab. Duk tani, mengajak, cerau peluh, ekon tak ada. Pak Long, kitab tak bawa. Kau ambil kat tu. Duk senang ke dinding, tutuh lena. Mana senang Pak Long dengan saya? Pak Long nampak
Saya senang. Saya nampak Pak Long mudah. Ni tak lagi habis jadi imam pula. Ha? Mana tahu Pak Long kata, Pak Long main lewat. Pak Long main lewat, saya tak kata apa, cuba saya main lewat. Tapi tak kata apa lah, ada satu masjid tu, di Penang, dulu saya nak ngajak masjid tu, jam kadang-kadang main lewat, dia punya pengurusi dia tu, 786 punya geng. 786 tak 786, ni dia. Bila sampai lewat, dia duduk. Ni aneh Allah Ta'ala duduk sebut, wal asri demi masa, ni lagu ni ya. Hang duk cakap pandai wal asri. Yang aku jam ni berhantar kebeh mungkok-mungkok duk atas kereta. Hidup ni Pak Long, kita duk tengok orang. Allah Ta'ala bagi kat kita ni macam-macam cerita. Ada orang anak dia okey, rajin balik, tapi Allah Ta'ala uji dia pula dengan kesihatan. Saya Ustaz, kaki saya kena potong kencing manis. Belah mana Pak Long? Belah kanan, Alhamdulillah. Pak Long cuba tengok kawan tu, dua-dua kaki kena potong Pak Long. Pak Long kaki belah kanan je tahu langkah tak berjalan. Kaki belah kiri tahu berjalan. Kawan tu Pak Long, dua-dua kaki tahu tak jalan. Mana tahu? Alhamdulillah. Orang naik kereta. Kan? Geng motor tengok orang naik kereta dia seronok. Orang naik kereta tengok geng motor seronok, jam boleh jalan. Hak naik motor bini dia kutir, dia tengok abang kawan tu dulu kerja sama dengan kita lah, pakai mesdi hak kita dia naik motor ni. Hak yang duduk dalam mesdi, bini dia cuit dah, abang tengok tu naik motor senang tak jam. Sebab tu kita ni tak pernah puas hati. Tidak Balong? Kita tak pernah puas hati, sedangkan setiap daripada kita ni, orang tengok kita, orang teringin nak hidup macam kita sebenarnya Balong. Pak Long pergi tanya orang hak yang duduk ada escort apa semua tu Pak Long hak orang-orang besar tu. Pi mana ada escort. Lepa tengok kita lepa seronok. Syok no jadi rakyat biasa pi tang mana pun orang tak peduli. Pak Long tengok orang lagu saya, Pak Long syok. Syok no Ustaz jadi jauh Ustaz. Awak pi mana pun orang kenal, orang ambil gambar, orang tegur. Saya tengok Pak Long, syok Pak Long pi mana pun orang tak peduli. Duk tang mana pun orang tak ambil tahu. Macam kami Pak Long, tengok lagi orang tengok, nak buat perangai pelik-pelik, orang rakam. Kadang-kadang anak-anak duk buat perangai tu mendidih perut tak boleh marah. Duduk. Jangan duduk nampak, duduk. Kita duduk tang kursi ni, tang meja, orang duk tengok kita, walaupun lepas tak tegak kita, tapi lepas kenal kita. Gaya nak makan. Kau Ustaz, kau salah. Ha, Pak Long. Kita nak mandi di kolam, di hotel. Gaya nak terjun, 4 ekor bewak kabut duduk tepi tu. Tak boleh terjun, jadi orang tangkap gambar. Jadi macam Pak Long, beratur pun tak apa Pak Long Berenang beratur, kepala beratur, pukul lebar. Allah, sorry, I'm sorry. Mana senang Pak Long dengan saya? Jadi orang yang orang kenal ni, ada waktu seronok Pak Long, ada waktu kita rasa privasi kita tak ada. Pak Long rasa nak jadi lagu kami duk nampak lagu Pak Long. Kunci dia apa dia Pak Long? Kita ni dalam hidup, kalau tak hati bersyukur, tak pernah sempurna hidup. Sepatutnya saya kena bersyukur, Alhamdulillah, Ya Allah. Letak tempat aku lagu ni senang. Orang kenal mudah. Pergi tak mana orang tegur, okey. Saya tak pernah rasa terbeban kalau orang tegur, orang nak ambil gambar, saya tak pernah terbeban. Ada orang dia rasa, tegur apa ni, aku nak duduk dengan family aku, bagilah ruang. Jangan. Kita orang mau tegur, kita pembesar rahmat. Pak Long betul tak Pak Long? Pak Long jumpa saya tatang mana Pak Long. Kalau Pak Long tak tegur, Pak Long ada rugi apa? Tapi pasal apa? Pak Long pergi tegur, Assalamualaikum Ustaz, main mana? Pak Long besar hati dengan saya. Betul tak Pak Long? Tiba-tiba saya pula buat talian. Ni saya duduk dengan family saya, jangan tegur lah. Saya tak faham orang lagu ni. Ni boleh tak nak ambil gambar? Hampa tak faham ke aku ada waktu aku nak privacy? Lah. Orang nak main ambil gambar, bukan orang nak main cekak teluk hang duduk tuan tu. Dia duduk belakang, bini dia tangkap gambar.
Dengan hang layan dia ambil gambar, dia rasa gembira lah. Lepas tu Nabi kata, basyiru, bagi orang happy. Kadang-kadang kita duduk tengah makan ni, balong. Tengah makan ni, ngop. Duduk makan lah, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, nak ambil gambar boleh tak? Boleh. Tak, lu makan. Orang mau tegur kita, orang besar hati. Orang mau ambil gambar dengan kita. Kita layan dia ambil gambar. Ambil gambar. Perak. Saya biasa di Johor. Lapak duduk tengah makan. Betul lapak, Pak Long. Betul-betul tengah cangkui. Top. Assalamualaikum Ustaz. Ni Ustaz Usam ke? Ya, saya makcik daripada Mersing. Oh ya ke makcik daripada Mersing? Makcik duk tengok dalam TikTok je Ustaz. Boleh tak makcik nak ambil gambar? Ambil gambar, saya ingat dekat 15 kali tangkap kot. Saya pun saya nak menegak, saya nak meniduk, saya nak menegak. Saya layan je 15 keping dia ambil. Saya balik tuan-tuan. Anak dia PM saya dalam muka buku. Tahu muka buku? Muka dalam orang putih panggil apa? Buku. Tak boleh sebut. Sebab duduk live ni. Anak dia PM saya. Mesej saya dalam muka buku. Ustaz, terima kasih. Ustaz telah menggembirakan mak saya. Ustaz, mak saya ni Ustaz disahkan kanser tahap 4 dan doktor bagi tempoh untuk dia hidup lagi sebulan. Jadi mak saya memang duk dengar ceramah Ustaz tiap-tiap malam Ustaz. Dia tok telefon tepi kepala dia tiap-tiap malam dia dengar Ustaz ceramah. Dia balik duk cerita kat kami, tak sangka dia Allah Ta'ala bagi jumpa. Sebab tu dia ambil gambar banyak Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz telah menggembirakan mak kami. Rasa apa? Saya bukan bagi duit kat dia pun untuk dia gembira. Saya hanya berhenti makan, layan dia tengok gambar 15 keping. Lepas tu dia kata, okay, cukup. Saya kata, cukup. Kodak ada lagi. Kalau ada, ambil lagi. Saya kata. Dia duk gelak. Dia kata, Ustaz paling dak. Makcik duk di Mersing. Saya duk di Kok Diang. Bila pula saya nak main di Johor ni pun saya tak tahu. Makcik, dah halang-halang jumpa. Ambil bagi puas. Suami dia, Ustaz, boleh tak nak pegang bau? Boleh. Jangan raba ya. Pegang tak apa. Jangan raba. Ada pasien raba belum? Haram sungguh. Dia raba. Dia duk rabah kat belakang ada juga. Kalau rabah tak geli, tak apa. Ni geli belum kan? Ni boleh tak nak pegang Ustaz? Pegang, jangan duk rabah tu dah. Menggembirakan orang. Tak perlu pun kita nak bayar ke orang untuk orang happy. Orang mai, tegur. Siapa belum ni saya cerita? Dia kadang-kadang dia tegur. Kadang-kadang waktu kita kelang kabut pun kita kena layan. Saya cerita ada satu kejadian di KL waktu nak buka puasa di restoran Ar-Rausha, restoran nasi Arab Ar-Rausha. Restoran ni restoran besar lah, restoran nasi Arab. Seminit, 2 minit lagi nak masuk waktu berbuka. Saya lepas tu nak pergi tazkirah. Ada orang bawa saya lepas jamu saya makan berbuka. Meja banyak, kita masuk nak cari meja tu memakan masa. Elok-elok langkah masuk, at tepi pintu tu tegur. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Kita nak buat lagu mana? Langkah nak pergi break. Waalaikumsalam. Salam. Dia pun mengkit-mengkit. Dia salam. Dia cakap Arab. Dia paklong lah. Paklong biasa orang Melayu ni. Dia cakap Arab. Dia punya cakap. Saya terkejut. Dia pun mengkit-mengkit. Marabbuka. Hai, saya kata. Terkejut kita. Maghrib bulan puasa ni. Aku ni masuk kubur ke masuk kedai? Dia tanya, Marabbuka. Saya pun kata, Pak Long nak tanya apa? Tak nak tanya apa, habak? Kaifa haluka, Pak Long? Marabbuka ni malaikat tanya dalam kubur. Terus hilang selera nak buka puasa hari tu, Pak Long. Terkejut, Marabbuka. Layan. Janji apa dia, Pak Long? Nabi kata, basyiru, bagi orang happy. Sebab tu, Pak Long, kunci kita nak hidup tenang atas dunia ni apa dia? Bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Jangan diukur nikmat kita dengan orang lain. Tobat tak bersyukur. Pak Long nak? Kalau kita pakai kereta Proton, jangan diukur dengan orang pakai kereta Toyota.
Kita pakai kereta proton, kita ukur dengan orang naik motor saja. Pak Long pakai kereta apa? Tak ada ustaz, saya pakai proton saga. Pak Long, kalau saya bagi dua pilihan malam ni, Pak Long nak naik yang mana? Yang pertama proton saga Pak Long, yang kedua van bawah mak saya tu. Pak Long nak naik yang mana Pak Long kalau saya bagi pilihan? Van tu berjalan lagi tu. Jalan lagi tu. Jalan no? Gear duduk kat tangan tu kan? Pak Long nak naik proton saga ke ekono van tu? Tapi hak tu Pak Long naik tak boleh duduk, kena tidur tu. Gear pun dekat gear 2 ya. Masuk gear 3 tak masuk dah. Mana bersyukur Pak Long naik tu dengan naik proton saga? Tu van jenazah. Tahun bila van jenazah tuan-tuan, tahun bila? Takatlah mayat tak ada komplain apa ke, semput ke apa ke, exober crash apa tak ada Bawa elok-elok jangan sampai mayat komplain Pak Long no. Tahu mayat duk tegak yang belakang boleh crash exober, dia kata jangan Pak Long. Tu pun tulis kalau siapa nak naik, naik. Kalau rasa nak pergi ni pi, kita tunggu kat sana ya. Syukur dengan apa yang ada. Sambung.